Ni dekat kedai makan rusa kedai makan rusa. Nak makan apa? Nasi goreng rusa. Punya kedai dia sebelah je dengan sungai memang best lah. Ada meja kat sini. Style lah pondok ni. Sebelah ada sungai. Ni jalan daripada atas gunung tu nak turun ke kampung Sepitan tu. Boleh nanti kita try sini Mak.